50% bakal haji terpaksa tolak tawaran haji tersebabnya kerana masalah kewangan. Jadi jom kita bincangkan tentang kenapa ramai orang mengalami masalah kewangan sehingga tidak dapat tunaikan haji. Seperti sedia maklum, untuk menunaikan haji kita ada giliran yang sudah ditetapkan di waktu kita daftar haji. Sebenarnya kita ada masa dan kita boleh rancang bila untuk kita dapatkan certain amount. Mungkin ada orang rasa bahawa mereka punya giliran terlampau lama, masih lambat, jadi mereka masih tidak bersedia. Jadi saya nak share dekat sini, sebenarnya untuk menunaikan haji ini, kalau boleh kita kena target untuk pergi dalam usia yang muda. Kenapa usia muda? Kerana ketika usia muda kita masih ada tenaga dan kesihatan yang baik. Kita dapat memberi sepenuh tumpuan ketika kita menunaikan haji. Tetapi kalau kita nak tunaikan haji ketika usia muda, kita kena ada perancangan yang teliti. Sebenarnya untuk tabungan pergi haji ini, kalau kita sebagai mak ayah, kita kena plan tabungan haji ini semenjak daripada anak kita kecil lagi. Mungkin kalau ada dalam ni yang dah terlepas, dah terlambat sebab daripada kecil, mungkin mak ayah terlepas pandang untuk mulakan tabungan haji. Jadi kepada mereka yang tengok video ini pada hari ini, tak kisah berapa pun umur, so kita kena buat perkiraan berapa yang perlu kita simpan untuk capai simpanan yang melayakkan untuk kita pergi haji. Jadi kalau untuk simpanan, saya sangat sarankan untuk tuan-puan simpan dalam bentuk emas. Kenapa ramai orang yang terpaksa tolak tawaran haji disebabkan masalah kewangan? Kerana mungkin mereka sudah buat simpanan tapi simpanan tersebut sudah bocor, mungkin sudah terpaksa guna, ataupun mungkin mereka dah simpan certain amount tapi nilai haji sentiasa meningkat. Sebab itulah kena simpan dalam bentuk emas, tuan-puan. Bila simpan dalam bentuk emas, emas ni nilainya akan sentiasa meningkat, sama seperti harga haji yang setiap tahun meningkat. So saya harap daripada perkongsian ini tuan-puan semua dapat faham, buka mata dan ambil tindakan. InsyaAllah kita target dan azam untuk pergi haji seawal yang mungkin supaya kita boleh fokus pada banyak lagi perkara dalam hidup kita. Semoga manfaat. Jangan lupa follow saya untuk lebih banyak tips kewangan.